sikit gitu. So kita dah tunjuk satu-satu macam tu lah. So barang pertama yang aku beli ialah Hot Wheels Mercury Split Fairing. Macam tu lah. Ni nama ni Hot Wheels ni tahun 2025. Wow. 2025 kereta ni keluar. Tak tahu lah betul ke tak. Ni ada tulis ni 2025. Tak tahu lah korang boleh nampak ke entah lah. Tak tahulah. Yang ni okay. Ni aku beranggapan ni macam limited edition lah untuk aku. Sebab ada tulis ni 2025 kat sini. Tahun lepas lah macam tu.